Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada sesi kali ini. Hari ini saya menceritakan sikitlah pasal cara-cara berhenti rokok lah untuk sesiapa yang merokok. Kalau tak merokok pun tak apa, boleh sebarkan pengetahuan ni kepada pesakit-pesakit ke saudara mara kita. Ya, okey, harap mendapat manfaat lah pada sesi kali ini. Jadi kursus kita ni boleh je nak mencelah, nak tanya ke apa ke, okey je. Yang duduk belakang ke duduk depan okey je Ada orang ni suruh duduk depan lah, padahal dia rabun dekat. Jadi boleh je. Dan duduk belakang kali pun tak apa. Yang kursi comel tu kan. Tapi kalau boleh tak tidur lah. Jadi saya terangkan daripada awal lah. Saya terangkan pada awal. Okay, rokok ni kalau kita sebut rokok, dia berasal daripada daun tembakau kan? Betul kan? Daun tembakau. So daun tembakau ni bila dia proses, dia akan jadi sama ada rokok, sigaret tu ataupun vape. Kan? Jadi kalau rokok dia dalam bentuk solid, perpejal, dia hantar kilang, dia buat balut semua, ada filter semua, dan jadilah sebatang macam tu kan. Lepas tu dia buat dalam bentuk kotak. Kalau vape ni dia cecair, dia ambil ekstrak cecair, ambil dari tembakau juga tapi dalam bentuk cecair. Jadi kalau rokok dia perlu dibakar dan kita hidup asap dia. Kalau vape, cecair tu diuapkan, dipanaskan, lepas tu dia uap. Jadi bukan asap, dia uap. Okay. So kalau kita sebut jenis-jenis rokok, dia ada cerut, ada pipe, ada rokok daun, macam-macam lah kan. Shisha. Tapi kalau vape pun cecair, dia sama je sebenarnya. Dia dalam bentuk modern sikit lah. Kalau modern tu dia halus sikit, macam nano stick apa kan. Halus je kan, macam pen drive lah. Sebelum dia ada pot, ada mod kan. Dulu mod boleh refill balik. Sekarang ni macam pakai buang kan. Pakai buang. Macam insulin kan. Kalau insulin yang baru-baru tu analog, pakai buang. Tapi ada insulin yang lama sikit tu, dia kena macam masuk dalam pen kan. Kalau yang baru ni boleh buang. So kalau yang terbaru tu pot, dia namakan pot. Yang halus-halus kecil-kecil kan, pakai buang. Cuma charger dia tu tak buang lah kan. Charger dia ada lah, yang tu tak buang lah. Tapi kalau yang mod tu, yang lama sikit, yang betul tu, boleh refill. Kalau dia refill tu yang bahaya tu, sebab dia boleh taruh benda lain. Taruh ganja ke, ataupun dia taruh bahan-bahan lain. Macam ada kita dengar kan, mushroom. Jadi kepala tak betul kalau guna mushroom kan. Okay. Bila kita sebut daun tembakau tu dia ada bahan yang bernama nikotin sebagai bahan aktif yang paling penting dalam daun tembakau. Seperti juga kalau kita kata ketum, ada bahan, tak silap saya nama dia mitragynine dalam daun ketum, menyebabkan orang tu ada kesan tertentu lah khayal bila menggunakan daun ketum. Ganja dia ada bahan dia juga, cannabis kan. Kalau rokok, nikotin. Ingat nikotin bahan dia. Jadi nikotin ni ada 3 kesan lah, kalau boleh kita ingat. Satu, dia merangsang otak. Merangsang ni maksud dia rasa sedap lah. Sedap. Bila nikotin sampai masuk dalam badan, sebenarnya dia pergi ke otak, dia akan tafsir, otak kita akan mentafsirkan ia sebagai sedap. Dia sampai ke otak, otak kita tafsir sebagai sedap. Lagi satu, dia memberi sedikit kesan kepada kesihatan kita. Nikotin ni bila dapat nikotin, jantung jadi laju sikit, takikardia, laju sikit, duduk palpitasi. Dan satu lagi, kemungkinan tekanan darah pun naik. Sekejap je lah masa nikotin tu masuk kan, naik. Lepas tu dia turun balik. Tapi kalau hisap rokok berterusan 20 hari, naik semua. Naik semua. Tapi itulah dia macam boleh reverse balik. Bila kita berhenti hisap rokok, dia turun balik. Jadi orang kata kesan dia taklah teruk sangat, macam naik kejap kan. Tapi kalau lama-lama banyak hisap rokok, jadi darah tinggi lah orang tu. Dan satu lagi sifat yang dia
dia memang menjadi masalahnya adalah dia menagihkan maksud dia adiktif. Masuk ke tagih ni maknanya bila dah sekali dapat, otak kita akan memori aku teringat benda tu sedap dan nak lagi. Ada benda kita sedap tapi tambah tak payah, tak apa. Contohnya kita suka makan dia nasi dagang ke, doyan musangking ke, sate. Dia sedap. Sedap kan makan sate sedap. Besok pagi nak makan sate lagi tak? Petang besok makan sate, hari-hari makan sate. Tak ada. Macam dia sedap tapi tak ketagih. Berbeza dengan nikotin. Sedap, nak lagi boleh dah ganti dengan air sirap. Tak ada rokok payah cari malam-malam. Air sirap pun tak apa. Ada dah gitu. Gitu mudah tak payah buat kursus ganti air sirap, ganti air kosong, mineral kan. Dia mesti ganti dengan benda rokok tu juga, nikotin tu juga. Kalau macam kita makan nasi biryani ke apa sedap, musangking, macam puas ada macam perasaan puas. Dan kita boleh ganti benda lain, makan butang lah pula, nasi arak gitu. Tapi nikotin ni dia berbeza. Dia kena ganti dengan benda tu kok. Dan pula tu kena ganti segera pula. Tengah malam pukul 12 ada dah kedai 7-Eleven lah. Beli juga. Sabar ke bini nak beli air mineral. Mana bang keluar malam air mineral tapi nampak rokok, ambil lah tu kan. Jadi macam-macam lah kan. Jadi bila ketagihnya dia jadi satu masalah. Cuba back. Ingat dia sedap dan menagihkan. Beza dengan benda-benda sedap yang lain. Dia tak tagih, dia puas. Okey, ingat tu. Next. Jadi kita kata rokok bahaya. Tapi kenapa dia bahaya? Bahaya tu terletak di mana? Adakah terletak ke nikotin ke apa dia? Asap dia ke apa? Okey, bahaya dia terletak di sini. Dalam rokok sebatang tu, dia ada kajian menunjukkan dia mengandungi 7,000 bahan kimia, chemical kan. Kita kan takut chemical kan. Takut rosak pinggang macam-macam kan. Dan memang dia ada pun 7,000. Dan 70 daripadanya menyebabkan kanser kan. Macam tar tu, kena kat paru-paru boleh jadi kanser paru-paru. Dia tak tulis lah. Biskut yang kita beli ada garam, gula, pewarna, pestabis. Rokok tak ada tulis kan. Kadmium tak ada, dia tak tulis. Tapi kajian menunjukkan dia ada. Sebab apa dia taruh banyak-banyak ni? Kilang. Sebab nak suruh sedap lagi lah. Suruh bakar molek kan. Rokok ni kalau kita biar dia bakar ni kan sampai habis. Kalau rokok daun tak kan, dia mampu kan, kena hidup sama. Mesti ada benda bahan bakar dia letak petrol ke apa, dia bakar molek gitu sampai ke ujung. Adalah benda-benda lain. Kalau kita makan ayam, takkan makan ayam gitu je kan. Taruh rempah, garam, gula pun sedap. Jadi macam gudang garam ke apa kan, ada jenama tertentu ke, dia taruh apa, bunga cengkeh kan. So lain sikit power. Masakan dia lain kita masakan kurma, mochi masak lain sikit rasa. Mochi ni lain sikit rasa. Kurma sama je. Dia lain-lain kan. Jenama-jenama ni mungkin lain-lain kan. Dia taruh nak kasih sedap sikit lah heat dia. Jadi malangnya benda-benda lain ni lah yang membahayakan kesihatan. Nikotin tu kalau nak kira lah kan, dah lah membahaya sangat lah Tapi benda lain ni yang berbahaya. Nikotin tu dia cuma buat sedap dan ketagih je. Yang benda lain tu yang berbahaya. Okey, bahaya kan. Okey, next. Okey, habis satu cerita lah tadi banyak perkara habis satu cerita. Sekarang ni saya nak ceritakan pasal apa kesan bahan-bahan kimia ni. Ni cerita yang kedua ni, babak kedua. Ada soalan? Beres je kalau cerita pasal rokok dia pandai dah tau. Cuma ni mungkin soft sikit lah. Okey, kedua ni kita nak cerita keburukan dia. Apa kesan bahan-bahan kimia yang tadi tu kepada kesihatan kita. Nombor satu, dia merosakkan dan menyempitkan saluran darah ataupun meradamkan saluran darah kita. Saluran darah kita ni kan banyak daripada kepala, otak, semua badan, jantung, buah pinggang. Memang merata-rata lah saluran darah kita. Jadi apa kesan bahan-bahan kimia tadi? Dia akan membuatkan
saluran darah tu sempit. Mula-mula dia radang dulu, terutamanya lapisan dalam. Lapisan dalam tu kan, dia bekok, dia bermasalah, dia cedera. Badan kita ni kalau cedera, nampak dah dia parut. Luka kan, parut jadi tebal kan. Cuba juga macam dalam saluran darah kita, berparut. Ya, berparut dan tebal-tebal. Lama-lama, dia jadi kau tebal. Daripada 10% sumbat jadi 50, 80, 90%. Last kali, dia boleh jadi gini. Tiba-tiba dia luka. Ada satu sebab tentu dia luka kan. Sebab dia dah betul dah, tiba-tiba dia luka kan. Luka tu tiba-tiba ada terjadi darah beku kan. Bila kita luka, jadi darah beku kan, dia darah puberti. Dalam saluran darah kita pun gitu kok. Boom, dia beku gitu. Dia tiba terbentuk gitu. Bila tiba-tiba terbentuk itu, dia belok 100%. Jadi ada kan kita tengok orang sakit jantung, mula-mula dia sakit dada masa jalan je kan. Yang tu mungkin dia sumbat sikit. Lepas tu dia kata duduk gerak sikit pun sakit dada. Mungkin sumbat banyak sikit. Ataupun lagi duduk saja pun sakit. Dia sumbat banyak lagi. Tapi ada orang, itu jenis yang slow-slow. Kalau ada juga orang yang tengah-tengah kan, duduk saja-saja, tiba-tiba kena heart attack. Tu mungkin yang tu, yang bawah sekali. Daripada 50%, tiba-tiba jadi 100%. Nampak macam tak ada apa kan. Tapi tiba-tiba dia mati kan. Jadi bahaya. Kita kena jaga saluran darah kita, tak jadi macam 10% pun tak boleh. Sebab dia mudah luka dan tiba-tiba jadi 100%. Time bomb orang panggil kan. Tiba-tiba jadi 1%. Jadi kalau sumbat ni dia diam apa? Next. Dia boleh jadi heart attack, MI kan, myocardial infarction. Sebab dia sumbat 100%. Bila sumbat, oksigen tak dapat sampai ke otot jantung tu lah. Dia jadi sakit dada yang kuat. Tak boleh nak buat benda. Pergi rehat pun tak boleh. Pergi hospital. Next. Jadi apa yang sebenarnya berlaku adalah, contohnya saluran darah yang dalam petok tu kan, dia sumbat 100% tu. Jadi bekalan darah tak sampai kepada otot jantung yang apa dah, belah kanan bawah tu. Jadi dia mati otot jantung tu. Mati otot jantung tu, dia punah mati kan. Otot jantung kalau mati tak boleh hidup mula. Jadi biasanya saluran jantung kita ada 3 kan. Tu ada 3 situ kan, nampak kanan, tengah, kiri. Yang besar sekali yang depan tu, yang tengah. Kalau sumbat tu memang parut sikit lah. Sebab otot jantung yang dibekali oleh saluran darah tu besar. Jadi kalau mati tu, cuba kita bayang kan, jantung kita macam ni kan. Jadi kalau mati sebahagian, dia tak kuat. Tinggal 4 je kan, 80%. Jadi tu orang panggil lemah jantung pula. Cuma sekarang ni, kalau dam pergi ED, dia bagi obat untuk cairkan darah beku tu. Dia panggil thrombolysis kan. Ataupun cepat-cepat dia pergi buat angiogram, dia buang ni. Tu taruh stent. Dia buang darah beku tu, dia taruh stent. Tak tahu adang ke tak kan. Rumah tu jauh, dekat Telemau kan. Adang dah. Siapa duduk Telemau? Dah adang nak lagi hospital. Kelekar ke Telemau mana ada buat angiogram. Dah adang nak. Memanglah kemudahan tu memang ada kan. Tapi tak tahu kita sedang nasib baik ke tak kan. Previous Tolong. Jadi next. Jadi kita buat angiogram kan. Tahu kan angiogram dia masuk ni, kopeha ni masuk wayar sampai kat jantung. Lepas tu diinjek kontras kan, dive. Nampak lah sakit buat ni. Tapi tak sedar lah kot, ngantuk. Banyak kerja kan. Tapi tak apa, pakar kita ada. Dr. Wazi tau. Dia ada, pakar ada. Tapi sakit lah. Okay. Next. Jadi dia akan injek kontras. Kita akan tengok berapa banyak saluran darah tersumbat dan berapa persen kan. Macam tu lah, nampak arrow-arrow tu tersumbat kan. Okay. Next. Jadi kita boleh buat angiogram, lepas tu masuk stent dulu. Kita peluahkan balik previous. Betul, macam tu kan. Jadi peluah okey lah. Tapi mahal lah stent ni, dekat 10,000, 20,000 sir. Mahal kan. Kalau orang tak ada duit, bayar mana. Lepas tu next. Kalau sekiranya stent apa ni, sumbatan tu banyak sangat, 90%, 100%. Lepas
Lepas tu banyak tempat, 3 part. Takkan stand ni 10,000. Oh, 50,000 untuk dia seorang. Kan? Nak operation tu lagi, angiograph. Jadi, susah kan. Kadang dikeras. Sebab ada kalsium kan. Tak boleh nak stand, tak boleh buka. Jadi, terpaksa buat bypass lah. Buatlah dekat AJN ke Kuantan USM. Bypass lah, buka ni. Okay. Masa buat bypass, jantung kena berhenti kejap. Sebab dia nak buat operation kan. Pergi kat heart lung machine. Okay, next. Dia ganti pengepaman jantung tu oleh mesin. Sebab jantung kena berhenti kejap. Jadi dia ambil saluran darah ni, biasa dah kita tahu dah kan. Ambil saluran darah kat kaki ni, pergi bawa pergi jantung. Sumbat tu tak boleh buat benda dah. Kita lalu jalan lain. Ada jeng dekat jalan pantai ni, nak pergi Kuantan. Kita lalu LPT. Lebih kurang macam tu. Kan? Sumbat tu tak boleh buat benda dah. Kita lalu jalan lain. Boleh buat. Siapa yang sakit kepakaran ada kat IJN, sini tak ada lah. Kuantan ada, USM ada. Tapi buat, doktor jantung suka je buat, memang kerja dia. Tapi yang pesakit lah, menderita kan. Okay, next. Okay, kalau saluran darah tu tumbat pada otak, brain, dia jadi macam ni lah. Tengok. Kalau tersumbat dekat kawasan yang menggerakkan kaki tangan, lumpuh lah sebelah. Tengok. Kalau kawasan bercakap, boleh cakap. Gitu. Okay, next. Macam ni lah. Biasanya lumpuh ni, dia kena dekat kawasan yang menggerakkan kaki tangan. Jadi lumpuh sebelah lah. Ni biasa dah kita tengok kan. Buat fizio lah. Okay. Payah dah kalau otak mati, payah nak hidup. Next. Ni kalau berlaku sumbatan pada tangan dan kaki. Panggil Burgess disease kan. Yang ada dalam ward surgery lah. Sakit kan patient ni. Sebab tak dapat oksigen kaki dia. Next. Burgess disease. Lala mati gitu je kan. Dia gepuk kering gitu kan. Kalau kecil mani dia basah sikit. Kalau Burgess ni dia tak dapat saluran darah, tak dapat darah, dia kering gitu je. Mati kering. Next. Barah lah pula sebab banyak kimia, bahan kimia kan. Next. Sebab dia bahan kimia tu dia merata. Bukan paru-paru saja. Paru-paru ni dia direct lah. Kena asap direct. Tapi dia kena got kat lain. Next. Kanser mulut. Kena asap mulut kan dan bahan kimia. Okay, next. Kanser peti suara. Lepas tu ni tak ada berpeti suara dah ni. Tak boleh cakap orang ni. Next. Kanser perut. Next. Kanser pundi kecing. Okay. Next. Yang ni orang panggil planet dada banyak kayak gini. Kanser paru-paru tu dia rosak. Dia dah kenyal dah macam biasa. Sebab kena bahan tu dia jadi tak molek dah lah. Tisu dia dah molek. Jadi bila dah molek tu, dia tak boleh mengembang dan mengecut secara normal. Jadi orang yang kena sakit gini ni, COPD dia panggil. Tarik nafas pun tak boleh banyak, embuh pun tak boleh habis. Dia gitu je. Sikit kalau biasa gini. Sikit. Pergi sikit, dia suatu seksa juga lah. Okey, terusnya. Ni biasalah tar kan, hitam. Okay, next. Jadi pernah dah tengok yang ni, long term oxygen therapy. Dah paru-paru dia tak boleh dah nak tukar oksigen ke apa kan. Jadi terpaksa bagi oksigen ni lah. Duduk di rumah pun pakai oksigen, nak jalan pun bawa bekal oksigen. Dia panggil long term oxygen therapy. Tak boleh nak buat apa dah. Ada satu benda boleh buat kalau tak nak ni. Benda apa? Pindah paru-paru orang lain bagi ke dia. Tahu siapa nak derma ke dia tau. Orang mati lah derma tau. Orang mati derma cadaveric. Macam orang derma jantung tu kan. Derma paru-paru. Macam tu je tinggal. Ramai dah orang mati yang baru ni, ada member saya mati. Next. Jadi satu lagi, keracunan karbon monoksida. Karbon monoksida ni dari asap kereta semua kan. Okay, next. Okay, next. Karbon monoksida kan, dia pergi dekat sel darah merah tu, dia kacau oksigen. Next. Jadi oksigen dah cukup lah. Next. Next. Macam contoh ni parah sangat kan. Dia asap kereta tu masuk dalam kereta kan, mati lah. Tinggal 3 je, tinggal seorang je hidup.
Ni kalau teruk sangat rokok ni mungkin tak lah teruk sangat, tapi dia menjejaskan oksigen kita, lepas tu dia rasa letih. Next. Dalam KBN kita ada alat ni, boleh cek berapa karbon monoksida dalam badan kita. Okey, next. Sebenarnya ni mudah dapat, TB, COVID lah, influenza macam-macam. Sebab baru-baru dia dah boleh dah. Next. Next. Okey, next. Next. Biasa dah tengok kata teruk, kena ditidurkan. Okey, next. Yang lain-lain tu macam-macam lah, darah naik. Kalau kena baby bahaya sikit, sebab dia otak dia tengah berkembang, sel-sel dia kembang, jadi dia akan dikacau oleh nikotin ni. Macam kita orang tua dah berkembang mana dah kan? Kan, dah berkembang mana dah. Kita punya sel ni dah berkembang mana lah. Cuma kalau cuba jadi kau gemuk gitu je lah, obis. Tapi kalau budak-budak yang tengah berkembang ni kan, memang bahaya lah. Dia jadi lain sikit, otak dia terencak sikit. Bahaya pada baby dan budak-budak. Lepas tu gigi rosak, mati pucuk ni sebab apa? Sebab darah dah mengalir ke benda dia tu lah, sekat lah, jadi nak naik ke mana. Jadi kurang lah sikit nikmat dunia dia. Okey, next. Keburukan merokok yang lain kan? Itu dari segi kesihatan. Kalau dari segi lain, cuba tengok apa keburukan merokok yang lain. Merokok ni adalah difatwakan haram. Okay, next. Ni ayat Quran sebelum. Sebenarnya terbalik. Dia masuk PowerPoint, dia terbalik. Ayat Quran bukan gitu. Dia masuk PowerPoint, dia terbalik. Asalnya macam mana? Dia potongan daripada Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kan? Mana kita sendirilah cari. Kalau orang langgar ke apa nak buat macam mana kan? Kita sendiri ambil, kita buat merosakkan. Sabda Rasulullah, la darara wala dirar. Okey. Kadang-kadang kita dengar doa pagi. Ada kan sebut wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Bukan hari. Ada kan? Tu. Dia pesan apa lagi? Jangan isap rokok baik, jangan makan banyak. Kan? Ada kan kadang-kadang doa itu kan? Siapa tahu baca. Kan? Okay, next. Ni ada lah macam-macam lah Okay, next. Yang membahayakan orang lain ni macam kita tahu kan. Okay, next. Biasanya dia ada next. Dia ada asap rokok 1, 2, 3. Lepas ni kita boleh tahu special lah ilmu ni. Next. Jadi satu ni adalah yang orang tu hisap. Nombor 2 yang orang duduk di tepi. Kalau yang ketiga apa? Depan ni ada kuih tau, ada hadiah. Yang ketiga tu apa? Yang ketiga tu adalah yang sisa-sisa yang ditinggalkan oleh perokok di tempat dia merokok tadi. Contohnya dia merokok dalam bilik ni seorang-seorang, tak ada orang. Lepas tu dia pun lari. Lepas tu kita pun baru mari khusus sini. Jadi ada tinggal lagi dekat sini kan, dekat atas meja ke apa ke, atas udara. Itu dia panggil asap rokok yang ketiga. Sama ada abuk ataupun partikel asap. Jadi kena juga. Walaupun dia kata dia merokok dekat lain kan, dia merokok dekat dua rumah. Tapi mungkin kena kat baju dia tu dia bawa masuk dalam bilik, dalam rumah. Bini dia pun basuh baju. Okey, kena kat bini. Okey. Next. Sama lah one first, second, third. Okay, next. Okay. Next. Ni asap yang nombor 1 ni. Orang tu hisap. Second hand tu orang nombor 2. Orang tepi tu. Orang tepi. Okay, lagi. Okay. Lagi. Ni third hand smoke. Bila kita kata third hand smoke ni, dah mestinya dia masuk ikut mulut. Dia boleh hidup, dia boleh telang, dia boleh melalui kulit kau. Jadi baby-baby ni duduk lepak main atas kapet, habis kena. Okay, next. Okay. Lagi. Okay. Next. Ni sama je lah
Jadi sokong nombor 1, nombor 3 punya asap. Next. Okay, next. Okay, masih dalam keburukan lain merokok lah. Nombor 3, macam ni lah, dia ada, bila perokok ni ada bau lah, macam lah kan. Okay, next. Macam-macam lah, batuk lah, selalu keluar pergi orang kerja, dia keluar sama kan. Okay, lari-lari lah, hilang lah, tak tahu gimana, mungkin kita anda kot. Kalau bersangka baik, dia pergi buang air, tapi takut bau dia tanda pada. Okay, macam dia menanamkan sikap tidak peduli orang, tapi sebab dia kata habis kan, dia legakan gian dia segera, jadi macam melatih sifat tak peduli ke orang, melatihnya, domestinya. Okay, next. Okay, next. Okay, menzalimi orang lain. Okay, next. Lepas tu bazir ni, orang tahu belaka dah ni. Okay, next. Mengotorkan persekitaran. Buang sombong kata. Tak apa tahu buang. Dengan kotor-kotor buang tadi. Okay. Okay, next. Dekat mana Terengganu bebas rokok? Dekat pantai tu. Tapi belah sini orang isap kot, sebab boleh betak, dia tak termasuk kan. Okay, next. Kalau vape ni kenapa pula? Kalau vape ni adalah macam tadi cakap, cecair kan, cecair, lepas tu dia uapkan. Okay ke? Running kan. Okay. Jadi vape ni dia pakai elektrik lah, ataupun bateri lah macam-macam pattern lah. Okay, next. Okay, next. Biasanya vape ni dia ada 4 kandungan: nikotin, perasa, gliserin dan propylene glycol, untuk mudahkan dia uapkan, jadi meletup beruap. Okay, next. Next. Tapi bila dia bakar tu, dia jadi banyak lagi, bukan 4 tau, jadi berpuluh-puluh bahan-bahan macam-macam lah, bahan-bahan kimia, bahan kimia ni kan. Jadi hal ni bahaya, kebanyakannya bahaya kan. Bila masuk dalam paru-paru, dia jadi bahaya. Next. Jadi apa beza rokok dengan vape? Kalau rokok bakar, yang tu uap je, yang tu asap, ini uap. Kalau dua-dua tu bahan kimia ada belaka. Cuma kalau vape ni dia special sikit, dia derah lagi rosok. Sebab bahan kimia tu memang bisa, bahan kimia dia tu. Rokok ni macam lambat sikit lah kesan dia, mungkin 10 tahun lagi baru dapat kanser ke COPD yang lelah pakai oksigen ke. Tapi kalau vape ni derah lagi, sebab bisa lagi benda dia tu. Next. Pernah tengok ni K. Evadi yang ada dalam Facebook, orang mati yang dia derah lagi yang, sebab kimia tu cepat rosok paru-paru. 90 hari tak boleh rosok macam gini dah, boleh mati lah. Next. Okay, next. Ada satu lagi produk, dia ni panas je, tak payah masak, tak payah buat, panas je dia pun dapat dia punya hawa tu. Dapat nikotin tu sedap kot. Pernah try? Tak minat? Saya dah jual ni, tapi tapi cover lah, terkini kan. Ada tu dia letak dalam mulut sikit, dia panggil uncang apa, pouch. Ada dah, orang beli dah. Tak ada lagi pouch kan. Macam-macam dia kan, dia nak kena nikotin tu. Okay, next. Okay, habis lah nombor 2 punya bahagian. Ni nombor 3 pula. Ada soalan? Tak ada, boleh lagi, terang mata. Saya nak berhenti dah. Tadi fokus tu dia macam lah. Okay, dah tahu bahaya. Tapi saya nak cerita sekarang ni, kenapa tahu bahaya kan, kerja ke hospital, tengok depan mata pesakit mati kan. Lepas tu hantar mencuri, selamba balik saya okok kan. Tapi bapa gitu, sebab bapa yang jadi macam tertarik sangat tu bapa kan. Saya nak terang yang tu pula, bahagian ketiga. Okay, next.
Okay. Bila kita hisap rokok atau vape, dia punya asap atau wap tu dia masuk kan dalam paru-paru kan. Dalam paru-paru berlaku, kalau oksigen dia berlaku pertukaran oksigen kan, karbon dioksida kan. Ni dia berlaku pertukaran nikotin. Nikotin masuk dalam darah. Sebab dalam paru-paru kita ada banyak saluran darah kan. Dia serap masuk dalam saluran darah. Nikotin tu. Dengan sekali dengan bahan-bahan kimia apa tadi tu lah. Lepas tu, dalam saluran darah tu dia angkut lah pergi mana-mana kan. Angkut pergi otak, pergi tangan, kaki, buah pinggang, jantung lah. Okay. Dia mengalir kan. Next. Jadi yang menyebabkan kita rasa sedap tu adalah nikotin tu pergi ke otak. Nikotin tu dia pergi ke otak. Dekat otak tu memang ada satu tempat dah untuk nikotin tu melekat. Kalau orang faham dia panggil reseptor. Kalau bahasa biasa saya biasa panggil sarang ataupun port ataupun parking lot. Parking lot. Jadi macam ni katalah ni sarang kat otak tu, dia nikotin ni dia melekat macam tu. Dekat otak ada satu bahagian lah otak dia panggil BTA. Dia melekat gitu. Bila dia melekat gitu, apa jadi? Bila melekat gitu, dia akan otak kita terjemah sebagai sedap. Terjemahan kepada benda yang melekat tu adalah sedap. Sedap lah, puas hati ke, beres ke, lega ke apa ke, tak tahu lah kan. Kena tanya isap rokok. Saya tak tahu. Saya tak isap rokok. Saya dah isap rokok tapi ngajar orang berhenti rokok. Pelik kot. Dia macam doktor sakit puang, dia tak pernah mari bulan saling ni pun boleh ada cara kau orang beranak macam-macam kan. Sebab dia belajar dah lah kan. Dari segi pengalaman dia tak ada lah, tapi pengetahuan mungkin dia belajar dah kan. Jadi nikotin ingat bila dia ngam gitu, jadi menimbulkan otak kita mentafsirkan pelekatan nikotin tu sebagai sedap. Okay, saya bagi contoh lain ya. Saya kata contohnya saya pegang benda ni panas kan. Kenapa kita boleh rasa panas? Sebab ada saraf kan. Saraf di otak kita terjemah benda ni sebagai panas. Bukan panas ni masuk dalam otak kan, bukan panas masuk dalam otak. Ni saraf aja kan, isyarat dia kan. Ataupun kita tengok cerita kan, cerita TV sedih kan. Cerita TV, dia cara-cara gini mata tengok, otak kita tafsir benda tu sebagai kelakar, kita pun ketawa kan. Tapi cuba macam ni, kita tengok cerita kelakar tapi cerita kelakar tamil. Tak tahu ketawa pun. Sebab otak nampak tapi tak ketawa sebab tafsiran dia tak ada. Tafsiran dia tak kelakar pun. Otak kita ni tepat tafsir. Okay, ingat nikotin sampai otak dia sedap tafsiran dia. Okay, next. Ya. Sedap dia rasa sedap. Lepas dia tadi sedap tu, kenapa jadi? Nak buat benda pula. Dia nak tanya, dia sedap berapa lama? Berapa lama kesedapan tu berlangsung ataupun bila dia berakhir? Biasanya 15 hingga 30 minit je tau. Paling lama 30 minit kan. Saya tak. Lepas tu walaupun baru lagi habis kan. Hisap pun 9 suku habis. Dalam 9.5 macam dah habis dah efek dia kan. Betul ke? Betul lah kan. Sebab apa jadi gitu? Sebab nikotin ni dia dah duduk lama dekat tadi tu. Dekat pot dia tadi. Dia akan dimusnahkan oleh badan kita. Metabolisme, dia panggil metabolisme. Macam kita makan Panadol, makan pukul 6, demam pun baik kan. Lepas tu dia obat tu dia habis. Pukul 12, dia macam nak demam pula kan. Sebab obat tu habis dah. Pukul 12 kena makan pula. Macam obat darah tinggi, kecil manis, makan sekali sehari. Dia pun masuk bertindak dalam badan. Besok dia habis metabolisme kan, dia keluar melalui air kecil. Kena makan pula besok. Tapi nikotin kejap lagi, setengah jam je. Dia pun keluar melalui air kecil. Dia akan jadi kosong ni. Tadi sedap lah. Ni ada kesedapan tu berakhir, habis Jadi bila kesedapan berakhir, apa jadi? Ni kosong ni kan. Bila kosong jadi benda?
Dia jadi giang. Ni sebab kita kabur tadi kan, nikotin ni menggiangkan, menagihkan. Jadi dia bila kosong dia giang. Dia tak macam duri yang mesangking tadi. Kosong tak apa, isi benda lain. Wow. Dia tak menagihkan. Nikotin lain. Dia menagihkan. Jadi bila ni dia nak buat macam mana ni perokok tu? Rasa nak isi pulak giang sangat kan. Susah nak buat mana isi pulak. Ini menyebabkan dia isap rokok pulak. Kan? Isap rokok lega pulak. Lepas tu kosong pulak. Lama-lama dia main isi kosong, dia jadi bertambah. Ni satu benda kena faham. Dia punya benda pot tu dia bertambah, bukan satu dah, dia ada banyak. Macam tu. Jadi 3 dah kan. Jadi bila ada 3 kena isi banyak sikit. Kena isi 3 lah, contoh 3 batang. Isi lagi kosong isi, dia beranak lagi. Dia boleh beranak benda ni. Pot ni dia boleh beranak. Dia panggil up regulation. Receptor dia boleh beranak. Bila jadi kau banyak, dia jadi kena banyak lagi kena isi. Tu yang jadi sampai 2-30 isap sehari kan. Kalau dia isap 10 je pun tak cukup. Dia giang masih ada sebab ada lagi 10 yang kosong. Kan? Jadi kena isap 20. Barulah kenyang kan. Barulah puas hati. Sampai satu masa yang kanan bawah kan. Sebab otak kita ni ada banyak fungsi lain. Mikir, fokus, emosi, bertenang tak bertenang. Lepas tu kreatif, idea mari kedok. Dia akan mempengaruhi benda-benda lain pula. Fungsi otak yang lain dipengaruhi juga. Maknanya macam mana? Dia kena isi rokok ni, reseptor pot kenyang-kenyang dulu baru boleh mikir. Isi dulu baru boleh mari idea. Isi dulu baru boleh fokus, baru emosi stabil nak marah korang. Baru boleh mikir molek, rasional, baru boleh bawa kereta, baru boleh tolak troli, baru boleh inject passion. Macam-macam lah. Jadi otak perokok ni kalau boleh kita faham macam ni lah. Dia terpaksa bergantung pada nikotin untuk berfungsi normal. Kan? Apa jadi kalau perokok tu tidak merokok? Bulan puasa ke, ataupun duduk kat hospital tak boleh isap rokok ke, kawasan larangan ke, ataupun dia cuba berhenti merokok. Dia jadi gini. Ni kenapa? Ni adalah perokok yang tidak mendapat nikotin dalam otak dia. Dia cuba berhenti ke apa tak tahulah, tak dapat rokok, masuk hospital ni macam biasa. Kau-kau isap rokok tiba accident masuk hospital. Kalau dia isap rokok kan 5 hari ke sampai discharge. Dia jadi gini. Dan ini kenapa? Ni adalah perokok yang tidak mendapat nikotin otak dia. Jadi dia pun tak boleh bertenang, tak boleh buat kerja, tak boleh mikir, rasa giang. Fungsi otak dia terjejas sebab tak dapat rokok. Biasanya dia ada 3 perkara. Bila perokok tidak mendapat rokok, dia kosong kan, dia punya pot. Ada 3. Nombor 1 dia rasa giang. Yang ni perasaan, craving kan. Rindu kan, rasa nak, perasaan kan. Nombor 2, fungsi otak terjejas. Tak boleh mikir, tak rasional, marah korang. Nombor 3, kadang-kadang ada simptom fizikal. Tak boleh berok, tak boleh tidur. Lepas tu tangan ketuk, air liur meleleh. 3 kesan dia. Okay, next. Jadi katalah ni untuk perokok kan, dia kata saya nak isah dah, saya nak berhenti rokok, berubah, saya nak tambah bahaya rokok ni. Doktor kata macam-macam. Lepas tu ayah dia pun mati, dia jatuh berapa, isah lah dia. Dia kata dia nak jadi normal, tambah isah rokok. Apa maksud dia? Maksud dia adalah dia nak tukar otak dia jadi macam ni. Otak normal. Otak normal ni ke mana? Otak normal ni contohnya macam siapa? Kebanyakan kita ni ada bini tau. Bini dah isap rokok tau. Kan? Kita nak tukar otak kita jadi macam bini kita. Bini kita macam mana? Dia nak mikir, dia mikir je. Dia tak isap rokok. Dia fungsi otak dia tak terjejas. Dia nak masak ke, dia masak kan. Dia nak lipat kain kan. Dia nak jaga, dia tak ada berhenti kejap, abang tolong jaga lauk atas dapur, saya nak pergi isap rokok je. Tak ada kan. Sekejap je bang. Lepas tu lepas saya isap, normal lah, saya boleh masak mula. Tapi kalau kita yang isap rokok ni macam mana? Ada tak gitu? Kejap je. Pergi tanda isap kejap benarnya. Lepas tu okey lah.
Ada tak gitu kalau perokok? Ke tak ada? Oh tak ada Yang pasien-pasien saya ada lah, dia kata memang gini lah, kena keluar kejap, lepas tu baru boleh sambung kerja. Kan, biasa gitulah. Jadi kita nak tukar untuk macam gini ni, yang duk kena isi semua baru boleh kerja, kepada seorang otak yang normal. Tak ada benda-benda, tak payah sawakor pun. Kalau nak suruh buat masak ke apa ke, boleh tak? Ya berhenti kejap. Kalau berhenti makan ke, berhenti di bilik air tu tak apalah, maknanya tak payah pergi berhenti kejap. Normal kan. Emosi stabil, idea ada kan. Jadi kita nak pulihkan. Jadi bila kita kata saya nak berhenti sawakor, ia adalah satu proses memulihkan otak sebenarnya. Daripada kebergantungan pada nikotin kepada normal, tidak lagi bergantung pada nikotin. Senang tak proses ni? Senang. Kalau senang, macam mana tau? Bagus soalan, faham tak? Maknanya mengikuti dengan sepenuhnya tau. Kita nak tukar ni kan. Sekarang ni kita tabing macam kalau tak isap okok, tak boleh buat kerja tau. Takkan tak boleh buat, takkan tak kerja kena buat. Tapi kena isap okok. Tapi kita nak berhenti macam ada konflik tadi kan, macam ni. Tapi sekarang ni lama dah kita nak jadi macam bini kita. Bini kita normal tak? Normal je bini kita kan. Ada fikir pasal rokok kan. Mungkin fikir pasal benda lain, pasal anak, pasal duit ke, emas ke apa kan. Molek gitu kan. Ni apa maksud? Kalau emosi terganggu bukan sebab rokok, itu sebab lain kan. Ni rokok ni masalah. Okey, kita nak tukar kan? Kita nak tukar. Senang tak? Susah kan? Sebab apa susah? Sebab bila perokok ni nak jadi normal je, acu dia start berhenti, dia jadi gini. Dia ni apa ni? Ni adalah sarang-sarang yang tak diisi tadi, dia berhenti kan? Dia tak dapat nikotin. Jadi dia akan jadi 3 perkara tadi. Nombor 1, dia rasa rindu, giang, craving. Nombor 2, fungsi otak terjejah, tak boleh buat kerja, tak ada idea. Nombor 3, kadang-kadang ada simptom fizikal, meleleh air liur, ketul, tak boleh tidur. Dia kena menempuh ni dulu. Dia kena menempuh ni, barulah jadi gitu. Ni betul ke ni? Sebab tak ada orang pun datang berhenti lagi. Mungkin lagi bulan puasa. Bulan puasa kan dia jadi gini tau. Ke bulan puasa tak jadi gini? Tak. Tak apa, ni teori je lah. Ni semua dah isap okok ni. Tak. Ini teori kan. Biasa pesakit khabar saya memang betul lah dia jadi gini kan. Jadi sebelum jadi gini, dia kena jadi gini dulu. Kena sabar menghadapi, menempuh fasa ni. Jadi soalan dia, hati dia memang nak berhenti ni, tapi macam mana kita nak melalui ni? Macam mana kita nak melalui ni sampai satu masa dia jadi normal? Macam mana? Ni saya nak ajar Dia tengah begini, ada 2 cara untuk menempuh fasa ni. Nanti satu hari dia akan jadi normal. Sekarang ni nak buat benda. Okey. Ada 2 cara, tanpa ubat dan guna ubat. Ni, masa tengah tagih ni kan, 2 cara, tanpa ubat ataupun ubat. Okey, cara pertama dia panggil konteki lah. Cara pertama tu faham tak ni? Dia buat apa? Cara pertama ni adalah dia biar je. Dia biar, jangan isap okok. Maknanya dia kena ngejah kehidupan dia. Ngejah. Okey, kalau teringat, buat tak tahu. Kalau ataupun dia punya chewing gum yang gula-gula getah yang manis tu. Ataupun dia makan kacang, ataupun dia pergi main bola sepak, ataupun dia buat sibuk gitu. Ataupun dia tanamkan dalam hati dia, aku ni nak berhenti rokok. Ataupun aku tengah puasa. Mana boleh berhenti rokok? Mana boleh isap rokok? Batal puasa, dosa, masuk neraka kan. Dia pegang itu. Jadi asalkan tidak mengisap apa, dia buat lah macam mana pun. Dia pegang, dia duduk dalam satu bilik yang tak ada orang ke, macam-macam ubah suai kehidupan dia kan.
alih perhatian, macam-macam lah. Baca buku, baca Quran, zikir, dia nak alih perhatian supaya tidak juga mengisap rokok. Jadi bila dia buat gitu, sarang yang tadi banyak ni, dia akan mengecum ataupun mengecil. Jumlah dia akan menurun. Kau lama kau sikit. Tadi dia beranak kan. Sekarang ni bila dia berjaya tahan tu, kau kecil. Jadi yang simptom dia tu akan kurang. Lepas 2 minggu, sebulan. Kurang. Biasanya mengambil masa 3 bulan untuk dia jadi normal. Sementara tu dia kena buat lah apa-apa. Puasa, gerak ke. Itu masing-masing punya aktiviti lah. Pergi main bola ke apa, futsal ke. Nak suruh masa tu berlalu tanpa rokok. Tapi kalau tengah-tengah ni tiba-tiba dia isap rokok mula kan. Dia balik sini. Jadi kau lambat lah. Dah gerak acu nak berhenti. Isap batang balik. Ni kena total tak ada lah. Tak ada teruk. Lama-lama sarang tu habis, dia jadi normal. Dia dok giang dah. Semalam ada seorang sakit tu, dia masuk buat pestang macam sakit jatuh lah. Dia masuk bulan 11 kan, dia isap rokok kan. Lepas tu jumpa saya semalam lah. Jadi dia kata saya berhenti lah rokok sebab masuk hospital kan. Lepas tu dia takut, dia berhenti lah. Dia kata sekarang bulan 2, 3 bulan lah kan. Jadi masa mula-mula berhenti tu terpaksa lah sebab duduk hospital. Lepas tu dia pun memang tak boleh isap dah kan. Nak berhenti takut kan, sakit jantung. Jadi dia berhenti. Dia kata memang 2 minggu pertama tu macam-macam lah giang ke apa. Lepas tu makin lama kurang. Jadi semalam jumpa saya dah 3 bulan dah. Tak ada dah rasa apa-apa. Bila tak ada rasa apa-apa jadi ada satu perasaan yang bagus lah. Dia jadi beci. Tengok orang isap rokok, bau busuk beci. Dia jadi gitu. Dia jadi normal dah. Lebih kurang 3 bulan tu jadi normal. Yang terus-terusnya 2 minggu yang pertama gitu je lah. Lepas tu dia kurang. Itu tanpa obat. Kalau dengan obat macam ni. Kita bagi obat untuk melegakan simptom tadi. Gian lah macam-macam kan. Gian, simptom fizikal, otak tak boleh kerja. Sebab apa? Sebab obat tu bila kita guna, dia akan pergi ke situ, pergi ke otak tangan dia. Jadi lega lah sikit. Dia punya simptom tak kuat sangat. Jadi boleh dia buat kerja macam biasa. Tak payahlah cuti ke apa. Dia macam biasa je. Dia rawatan ni selama 3 bulan kau. Dan makin lama kita akan kecilkan dos dia. Satu hari nanti kita tak payah makan ubat dah. Okey. Tapi jangan harap ubat ni melegakan semua simptom. Dia ada sikit-sikit lah. Dia mengurangkan simptom dan membantu. Tak adalah siapa kalau macam gian tu 100%. Nak suruh turun jadi tak ada terus. Tak ada lah. Dia mungkin kurang sikit lah. Kurang sikit gian jadi mudah untuk kita menahan perasaan kita. Yang selebih tu kita kena adjust kehidupan kita lah. Memang tak boleh lah harap obat ni hilang belaka. Tak, dia membantu saja lah. Membantu mengurangkan simptom. Okey. Dan satu lagi guna obat ni bukanlah macam minum macam isap rokok tu. Nak suruh sedap macam isap rokok. Tak. Dia cuma mengurangkan simptom saja. Simptom gian tadi. Okey. Ni nak tunjuk pasal obat Jadi kita boleh tengok juga ada Encik Alfred tu dia tunjukkan daripada syarikat obat ni, dia tunjukkan lagi lah. Jadi ada tampal, ada kunyah. Ingat yang tu. Nanti yang seterusnya Encik Alfred akan terangkan lah. Tampal dan kunyah selama 3 bulan. Ni kunyah. Ada satu lagi spray. Lagi dia mari kot. Dah beli dah, cuma tak sampai. Okay. Habis berubat tu, sekarang ni Cobra. Belum. Ada masa lagi. Dalam setengah jam ya. Kejap lagi sekarang ni macam kesimpulan je lah
Okey. Okey, setakat ni okey lah tak? Okey, sekarang ni nak buat macam kesimpulan je lah sikit kesimpulan nak habis dah. Okey, kalau kita nak berhenti isap rokok kan, sebelum tu macam ni. Okey, sebelum tu kita kalau sesama perokok tu dia ada pilihan sama ada dia nak terus hisap rokok boleh, bukan boleh apalah, mana tu pilihan dia lah, ataupun dia boleh mikir sambil hisap kan, tak tahu tak sure nak hisap ke takut kot, tapi nak berhenti pun ada 50 ke, ataupun dia nak berhenti betul lah, memang niat nekat nak berhenti. Jadi kalau orang yang jenis pilih hisap rokok, itu pilihan dia itu pilihan dia, maknanya dia akan mati sebagai perokok lah. Kalau dia pilih nak mikir pun, itu pilihan dia kan, dia mati tengah mikir, mati so habis-habis dia fikir, tak sure nak berhenti tak. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul nak berhenti, dia ada beberapa pilihan. Dia nak berhenti mengejut ke nak berhenti slow? Yang mana lebih berkesan? Sebenarnya boleh pilih belaka, nak mengejut pun boleh, slow pun boleh. Okey. Kalau berhenti mengejut, dia ada dua cara, sama ada dengan ubat ataupun tanpa ubat. Tapi kalau slow ada satu soalan, slow setara mana? Slow macam kura-kura ke apa? Bila kita kata berhenti, maknanya kata hisap 20 berhenti slow kan, 20 jadi kosong, mesti jadi kosong sebab dia berhenti, bukan nak kurang. Jadi berapa lama masa dia ambil untuk 20 jadi kosong? Kadar dia berapa cepat? Nak pilih yang mana? Berapa cepat? Kalau berhenti serta-merta, baik yang cerita kosong dulu kan. Kalau slow nak slow setara mana? Macam ni kan. Kalau ngejut habis cerita. Tapi kalau slow macam mana? Contoh macam gini ke? 20 jadi 10 jadi kosong dalam masa 20 bulan. Mana dia potong 1 bulan 2 sampai 28 bulan 2 hisap 20 batang. 1 bulan 3 sampai 31 bulan 3 19. Boleh tak buat gini? Boleh. Maknanya 20 bulan baru berhenti. Dah banyak ni rokok sebakut tapi tak apa lah, sebab dia berhenti kot. Ada orang hisap sampai mati 80 tahun tak boleh berhenti, dia 20 bulan berhenti lah. Bagus kot. Dia tak tahu dia buang kedok tu. Tapi kalau nak cepat lagi, pakai minggu ni kami sampai Rabu sudah 20, minggu depan kami sampai Rabu 19, dia 20 minggu dia berhenti lah. Nak cepat lagi pakai hari. Hari ni 20, besok 19, 18, 20 hari berhenti lah. Dan sebab tadi ada pilihan kan, nak slow boleh, nanti ngejut boleh. Tapi dia buat dah ni sebenarnya. Jadi dah buat juga. Sebenarnya boleh pilih tapi dah buat kan. Sebab tu kata sudahnya hisap je lah, senang, ngejut dah boleh. Biasa kan kita dengar pasien kata berhenti lah rokok, dah boleh ngejut. Dah apa slow lah. Slow sangat dah boleh kot. Slow kura-kura dah boleh. Slow macam anak dah boleh dah. Hisap je lah. Tak boleh wonder ni kan. Sebab tu kan, kalau kita nak berhenti ni kesimpulan. Sebab tu kalau kita ataupun seseorang pokok tu nak berhenti, dia kena bermula dengan niat. Niat dia tu nak apa sebenarnya? Nak berhenti kan. Dalam niat ni ada 3 perkara kena ingat.
Dia nak berhenti tu sebab apa sebenarnya? Sebab bini dia suruh ke, sakit jantung ke, dia sendiri ke, ataupun dia takut kesihatan ke, ataupun dia dah sakit ke, tahu sakit lagi tapi takut sakit ke, ataupun takut habis duit kan. Kena pastikan kita nak berhenti ni sebab apa. Kalau nak kata sebab kesihatan, tak sakit lagi. Kalau nak kata duit, duit banyak ni. Jutawan je tak ada masalah duit. Nak kata bini marah, kita hisap. Masa bini tak ada. Kan? Dah ada semua lah kan? Jadi kita nak berpegang pada benda apa? Nak suruh kita jadi ada sebab bersemangat untuk kita berhenti. Kita nak satu sebab yang betul-betul kan. Ada sebab tu memang tak ampuh lah. Apa mana pun orang bagi beri. Sebab tu kita kena pastikan. Sebab dia kalau sebab dia longgar, dia tak pegang, jadi dia mudah nak hisap mula. Kenapa sebab yang kita ni boleh berpegang? Ada tak sebab? Tak tahu. Kalau kita pegang fatwa haram ni boleh tak? Dah haram tak boleh. Kaya ke, sehat ke, tak sakit ke. Haram tak sah haram. Macam kita tak minum arak kan, tak makan babi. Apa tak makan? Sikit je, makan sikit je masuk dalam laut. Tambah kok sebab haram. Macam mana kalau kita berpegang tu? Haram lah. Sakit ke banyak duit tambah haram. Macam mana? Kalau kita orang Islam ni senang je, dia ada panduan tak? Haram lah. Suruh kita semayang, tak payah fikir. Dia suruh kita puasa, tak payah mikir pula. Molek juga ke mana tak payah mikir, ni ikut je kan. Haram. Kalau kita boleh nak berpegang ke haram tu, insyaAllah. Tapi kalau kita pegang ke sebab-sebab yang tak berapa kan, macam ada passion tu tak ada anak kan, tak subur lah kan. Dapat anak lagi, bisa kan, macam tak pernah sabar lah. Berhenti semata-mata nak suruh bini yang mengandung. Jadi berapa solid kan. Jadi niat sebab apa? Nombor 2, kita niat nak berhenti, jangan niat nak kurang. Kalau kita niat nak kurang 20 jadi 5 ataupun jadi 2, dia duk jadi pada awal biasanya. Sebab kalau 2 sekali pun mudah je dia naik mula. Lepas tu kita niat selama-lamanya. Jangan niat bulan puasa saja, sampai maghrib saja, sampai anak besar dah. Kalau buat gitu awal-awal tu dah jadi, sebab dalam niat tu dah betul dah. Okey. Seterusnya, bila kita niat ni dah molek dah, nombor 2, kita pun start. Contohnya kita nak start malam ni kan, malam Jumaat ataupun besok 13/2 kita nak start. Jadi bila kita start, bangun pagi tu kita tak risau apa. Tengah hari sampai petang dah isyak, apa jadi? Tapi sebelum kita start tu, kita kena buang dulu rokok, bekas habuk, kotak rokok, macik, lighter. Kalau boleh buang belaka, clear. Kita pun start mula dengan yang bersih azam baru. Jadi kita start contoh besok Jumaat tu dah isyak sampai malam. Besok dah isyak kok, hari Sabtu dah isyak. Jadi bila kita buat tu, ingatlah kita akan, sarang tu dia kosong kan, dia akan jadi simptom kan, 3 simptom dia. Yang fungsi otak terjejah dan juga selagi simptom fizikal kan. Akan jadi yang orang lain, ada orang dok semacam mana, ada orang teruk kan, sampai dok dia kerja. Jadi sekarang ni kita tahu dah apa jadi gitu. Seterusnya kita rawat simptom tu dengan tanpa ubat atau dengan ubat. Ada lagi rawatan tingkah laku. Rawatan tingkah laku. Lagi. Sebab apa? Yang kelima bila kita kata rawatan tingkah laku, saya nak tanya, sebab apa kita kena buat rawatan tingkah laku? Sebab masalah ketagihan rokok ni adalah masalah apa sebenarnya? Masalah fizikal ke masalah mental? Sebab apa kita kata mental? Mental ni contoh sakit mental apa?
suka minum arak, suka berjudi, suka mengumpat orang. Sebab dia bukan nampak gitu kan. Tapi kalau macam patah tulang, kecil manis, tekanan darah tinggi, itu macam fizikal. Sebab kita boleh nampak, kita boleh ukur. Tapi kalau macam isap rokok ni, dia ada dua-dua sebenarnya. Dia ada dua-dua. Sebab apa kita kata fizikal? Sebab tadi tu yang cerita-cerita nikotin pergi kat otak, lepas tu bila tak ada sarang dia bising apa tu, tu fizikal. Bila bagi obat okey, fizikal. Tapi satu lagi, mental tu ada juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila tak isap rokok tak jadi benda pun. Dia cuma rindu je, perangai je. Ini biasanya berlaku pada orang yang kurang isap rokok, mana 5 ke bawah. Isap sekali-sekali, dia dah tagih. Kalau ketagih ni, fizikal dia lebih. Kalau jenis sekali-sekala isap, sekali-sekala tak apa dah isap, dah tagih. Naik motor isap, kalau tak naik motor tak isap, perangai. Maknanya kebiasaan rutin dia gitu. Kan? Jadi kalau kita nak rawat ni, kena behavior dia, perangai dia perlu dirawat. Di samping yang tadi, rawat fizikal. Okay, saya nak cerita ni macam mana nak rawat perangai. Rawat perangai kan. Merawat perangai maksud dia tukar perangai lama, habit lama, tabiat lama, kebiasaan lama kepada tabiat baru yang sihat, yang tidak berbahaya. Jadi perangai lama yang tak molek kepada yang molek. Kan? Sebab dia perangai je, bukan sakit memang boleh perangai je kan. Jadi kalau kita nak tukar perangai daripada perangai lama kepada baru yang baik, macam mana? Ada 2 perkara kena buat. Satu, niat. Nombor 2, selalu latih buat. Okay. Niat ni kena tanya, berapa kita nak berubah perangai lama kepada perangai baru? Berapa? Sebab isap rokok dah molek. Jadi kita nak berhenti isap rokok sebab ada banyak pesan tak molek. Kita nak tukar jadi perangai baru, tak isap rokok. Niat kan? Lepas tu kita kena selalu buat. Selalu buat. Okay. Contoh lain kan, adik kita selalu bangun lewat, tambak pergi sekolah, dah sembahyang subuh. Nak suruh tukar perangai sembahyang subuh pergi awal ke sekolah. Boleh tak ubah? Boleh sebab dia perangai je, bukan bangun awal mati. Bangun awal pesang. Dah perangai kebiasaan kan. Bangun awal pula, tambah bangun lewat. Jadi kita nak buat apa ni? Mula-mula kita ada 2 perkara dia kan. Niat. Dan kena khabar dulu. Berapa kita kena bangun awal? Sebab nak sembahyang subuh. Sebab tinggal di bas. Cikgu tak pergi sekolah. Cikgu marah. Tak boleh belajar. Dah nak makan dulu. Gitu. Sebab tu kena bangun awal. Jadi, bila dia dah faham, kita pun suruh dia bangun awal. Dia pun dah faham kan. Cuma dia dah biasa lagi. Jadi mula-mula tu susah kena gerak. Kena upah RM5 sehari. Kena curah air kalau tak bangun. Dan ini lama-lama dia biasa dengan rutin yang baru. Kita nak ubah perangai. Kita cuma kena latih je dan kita kasih faham apa kena bangun awal. Sebab juga kalau orang jenis office satu hari dia insah tambah dah. Makan banyak sebab dia jadi kecil manis apa tak comel kan. Jadi dia insah. Macam mana buat? Jadi oleh sebab niat ada dalam hati, dia pun cuba buat. Maknanya tiap kali makan sikit. Setiap kali makan sikit. Susah sebab biasa makan banyak. Rasa lapar. Tapi buat sama. Lama-lama dia biasa makan sikit. Kan? Suka juga mengambil isap rokok. Lepas makan nasi isap rokok. Lepas makan nasi isap rokok. Jadi biasa dia tahu aku nak berubah kan. Tambah dah isap rokok. Dia kena selalu buat. Tapi yang baru. Lepas makan tak isap rokok. Lepas makan tak isap rokok. Lama-lama ataupun lepas makan benda lain. Kan? Makan kacang apa. Lama-lama dia biasa dengan perangai baru. Okey, lama-lama dia biasa lah. Bila dah sampai sini, sampai perangai baru ni, dia akan biasa dah dengan tidak merokok. Lepas makan tak isap rokok. Pagi-pagi biasa dah bangun awal. Pukul 6 cerah dah mata. Biasa dah makan sikit. Sampai satu masa, fizikal dia pun ikut. Acu nak makan banyak pun perut. Acu nak isap rokok pun macam batuk, bau busuk.
Mata kerah dah. Kalau dah pukul 5, pukul 5 setengah tak boleh nak tidur. Sebab badan dia dah berjaya ikut yang perangai baru. Jadi macam itulah dia kena niat dan ulang-ulang buat, lama-lama dia jadi kebiasaan yang baru. Okey, ni nak dekat-dekat nak habis dah. Dalam proses kita bertiokor ni, masa kita mula-mula berhenti tu kan, masa kita mula-mula berhenti tu, hari yang pertama, kedua, seminggu yang pertama, otak kita kan macam ni, macam riang, kuat, terjejak, fungsi otak tak boleh mikir. Memang betul sebab dia sarang tu banyak lagi. Jadi orang gini, kalau dia pergi kat orang isap okok, dia rasa macam tertarik. Isap okok gerang macam kena tahan kan. Jadi jaga-jaga kalau boleh jangan pergi lagi, sebab dia mudah tertarik, sarang dia banyak lagi. Silap-silap dia pergi isap okok mula. Tapi lama-lama mungkin lepas bulan itu dia jadi neutral. Neutral ni sarang dia ada sikit lagi, maknanya ada rasa sikit lagi, tapi dia dah berapa kuat dah, dan dia pun tak tertarik mana dah ke orang isap okok. Tapi dah marah lagi kalau isap okok, dia macam neutral. Lama-lama lagi, lepas 2 bulan, 3 bulan, dia dah normal dah, sarang dia habis dah, diam pun tak ada, dia start rasa benci dah kalau orang isap okok. Sebab otak dia normal dah. Jadi bila kita benci tu normal dah. Kalau kita rasa macam ada apa marah lagi, tu tak normal, kena off sikit lagi. Saya tunjuk sikit lah macam kita punya klinik dah habis dah ni. Klinik kita macam ni lah, dekat ACC yang depan bilik ambil darah. Tahun lepas ni kita ada 77 orang tersakit. Daripada 77 tu 50 berapa berjaya? 44 berjaya. Sama ada bagi obat atau tak bagi obat. Jadi lebih kurang 57%. Jadi siapa-siapa nak pergi je lah. Kalau ada nampak ceding, pergi je. Ataupun scan ke mana. Kita ngejah boleh je jumpa. Ada scan ni mereka kata ada scan. Habis dah ni. Ada dah soalan ngelas, tapi ada lagi nak tunjuk gambar je. Habis dah ni. Kursus utama ni ceramah saya habis dah, cuma ada gambar je sikit ni. Ada tak? Ngelas dah. Ada tak? Faham ni. Last yang ni Pukul berapa dah? Pukul berapa dah? 10. 10. Boleh dah. Sebab lepas ni ceramah lain ni kat mana ni? Gambar je, tak ada benda gambar je. Ni kat masjid. Jadi ada pondok tu dia siapkan X-ray. Boleh tak? Boleh bagi ni. Macam tahu, saya rasa macam tak boleh lah. Ni kat mana ni? Macam kenal je. Ada semua orang sini tau. Penuh dalam longkang. Saya kerja JPS, tengok semua lah. Kadang-kadang saya lalu naik basikal ke jalan kaki, ada semua situ, kena lalu ikut perokok. Pokok jauh sikit tau, supaya tak kena korang. Sebab orang lalu dia duduk kat pintu, duduk jauh sikit, kena korang. Ni baru lagi 892. Dia isap rokok buang dalam dekat telefon tu kan, telefon lama. Jangan buat dalam, buang. Jadi cemar kita punya hospital kan. Isap luar, body luar, tapi asap dalam kan, dalam hospital. Lepas tu buang dalam. Tak usah buat gitulah. Ni cerita orang selalu tinggal bini dia. Bila nak shopping, tinggal kan. Bila nak bayar baru mari. Ataupun dia tinggal kat awal-awal kat bayar. Ni jadi renungan lah Malam tadi tidur atas katil, sekarang mari sini. Malakah tak tahu lagi tau tu mencuri ke mana, tak tahu kan bila kita mati. Jadi nak berubah cepat lah. Jangan lama-lama kan, mikir. Kita nak mati sebagai perokok ke bukan perokok?
Tengah-tengah risau sikit jatuh mati. Pokok dia tepi mulut lagi. Ataupun kita nak mati sebagai buka perokok. Orang kenal jasa kita. Sebab semua orang ni kita pergi macam gini Melaka kan, peta kita kan. Ni nak bawa orang gini. Besar lah ni nak bawa ke akhirat. Kira berat timbangan tau. Timbangan ke mana berat. Yang ni cerita pasal sikit salah pun kena hisap. Apa lagi kalau dengan orang. Hisap apa kena ke orang lah. Punah lantai orang, punah meja kedai orang. Nak minta maaf bila tu. Susah nak minta maaf tu. Kalau kita sendiri dah semayang, kita kodok je, kita minta maaf, kita tobat. Tapi kalau dengan orang ni susah. Dia tutup akhirat lagi. Habis kita punya pahala, dapat dosa dia. Susah ni nak minta maaf, orang tu tak ada. Iman dia tahu orang tu nyumpah kita. Kena asal kan. Ni pesakit contoh dia risap 20 sehari dia akan habiskan masa banyak kan. 5 jam sehari. Siapa kita gini ni beli je 6 jam. Jadi 1/4 tu. Masa kita hantar ke mana? Ditanya nanti. Duit buat benda apa? Tubuh awak buat benda apa? Bisa okok. Ayah jawab itu. Jadi kalau kita nak kawal diri kita kan, dia boleh kawal sendiri. Maknanya sendiri, aku memang tak nak hisap okok. Saya sendiri lah. Bukan sebab mak suruh ke bini tu. Saya sendiri. Buat mana-mana pun saya tak ambil. Sebab saya takut haram apa kan. Tu yang terbaik lah tu. Dia sendiri memang tak ambil. Ada orang dia mengelak. Dia konang sini. Dia tengok orang hisap okok, dia rasa tertarik. Dia elok. Orang semua hisap okok, dia pun tutup mata ke apa. Boleh juga, bagus juga. Tapi ada yang pesen persekitaran. Saya tak puas, saya tak hisap okok sebab semua orang dah hisap okok. Jadi saya mudah lah. Saya hisap okok. Dia bergantung pada orang. Bapa tak hisap okok, ni kan Ramadan ni molek. Syawal hisap lalu. Kan? Sebab, ada sebab. Dia tak hisap okok, ada sebab. Ni bapa tak hisap okok. Kat sini mana boleh hisap okok, hospital. Kat luar hisap. Bapa tak hisap okok sebab kerajaan haram kan. Dia tunggu kerajaan haram, saya tak hisap. Dah bila kerajaan haram kan. Lambat lagi kan. Jadi kalau moleknya, ni nombor 1. Dia sendiri memang mana-mana pun tak ambil. Jangan bergantung pada suasana ataupun sekitaran. Sabar lah, kena banyak sabar. Sabar ni banyak bentuk. Mematuhi perintah, menahanlah daripada larangan. Sabar dengan ujian kan. Sabar ni penting. Dalam proses nak beli rokok tu, macam kena sabar tu memang kena kuat lah. Sabar. Dalam Quran pun ada kata kan. Mohon nak pertolongan. Kita kena hisap rokok ni memang satu masalah kan. Jadi kita nak cari jalan keluar memang kena berdoa. Bukan doa sajalah, kena semayang, sabar. Dan semayang tu memang berat lah. Kecuali orang tertentu yang bersungguh. Jadi moleklah kita tak hisap rokok kan. Sebab hidup kita akan merosokkan badan kita. Ngelah ni. Jadi bagi contoh ngelah kalau kita nak berhenti hisap rokok, kita buat kita kabur ke pasien lah kita tak hisap rokok kan. Kita kabur pasien. Awak kalau berhenti hisap rokok, contoh ni rokok kan, awak macam ni. Dulu kita hisap rokok, kalau kita nak berhenti, kita buang macam ni. Kita berhenti mengejuk lah. Buang je. Buang lah rokok dengan ekstri apa semua tu. Kotor-kotor rokok buang kan. Maknanya hari ni kan, hari ni kita buang. Kita kira tak mari tak kena balik dah. Jalan salah kena. No apa dia? Itu adalah dunia baru kita. Yang tadi tu dunia gelap, dunia lama. Dekat depan ni luas lagi dunia. Kalau dunia gelap tadi sibuk ngasak lah macam-macam masalah sakit ke apa kan, habis duit. Tak ada dah no. Orang ni kita pergi tanda ke depan tu. Ke depan tu ada apa? Tak ada dah rokok. Dalam minda kita sendiri tak ada dah rokok. Macam kita puasa kan. Ni ada saja aku puasa esok hari kan. Bila isyak je, tak ada dah, tak boleh makan, tak boleh isyak rokok, tak boleh buat benda, tak boleh ngumpat dah. Kan, tak boleh tengok. Memang depan tu tak ada dah. Kalau buat juga dosa lah mana dia kan.
Jadi kita anggap depan tu tak ada dah rokok. Kan? Bila kita tinggal, macam saya cakap tadi, bila kita tinggal rokok akan ada simptom gitu kan. Giang, fungsi otot terjejah oleh fokus, dan satu lagi fizikal lah, mungkin melalui idea ke apa. Jadi kita kena hadapi masalah ni sekarang ni sebab kita tinggal rokok kan. Jadi masalah ni memang betul lah, memang ada masalah kan. Masa mula-mula tu kuat masalah. Jadi kita nak buat mana? Buat mana-mana pun tanpa rokok. Mana kita nak selesai masalah ni sebab kita tinggal rokok tanpa rokok. Selesaikan masalah tu tanpa rokok. Sebab rokok kita buang dah. Macam kita naik kapal terbang di London macam mana? Naik dah. Kalau dia buat benda takkan nak nak balik tinggal baju. Tak ada di tangga, tak ada dah. Nak beli baju beli sana. Kita anggap depan tu kita ada masalah sebab bila kita berhenti ada kan simptom tu. Tapi kita selesaikan simptom tu dengan tanpa rokok. Betul yang saya cakap tadi, nak main bola ke, nak tengok telefon ke, nak main game ke, nak cakap dengan orang ke, nak pergi apa ni, nak duduk seorang dalam bilik ke, nak makan nasi ke, ikut suka hati tanpa rokok. Maknanya kehidupan di luar sana tanpa rokok. Penyelesaian yang simptom-simptom itu tanpa rokok. Okey. Kita kena nak buat macam mana ni, nak cari penyelesaian ni kan. InsyaAllah mesti ada penyelesaian kan. Mesti ada penyelesaian kepada masalah yang kita biang tadi. Takkanlah tak ada. Dunia yang depan ni luar-luar dengan penuh macam-macam benda. Tak ada. Maknanya tak ada lah. Kena kutip balik. Macam mana kena sabar? Kutip balik tak ada. Boleh je tinggal tu ada penyelesaian depan. Dengan ubat ke, tanpa ubat ke, ubah suai kehidupan ke, mesti ada. Sebab tu kadang-kadang kita dah jumpa ke orang, macam mana aku nak berhenti rokok giang ni tu. Sebab tu kita ni kalau istilah tahu gimana tau, doa dan tawakal. Kadang-kadang penyelesaian tu ada situ je. Ada situ cuma tak nampak, dihijabkan. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita kembali doa kepada dia. Semayang doa, insyaAllah gitu je. Rupanya gitu je. Doa sikit nampak dah. Gini je cara berhenti rokok. Maka cekelat tu je. Gitu. Cuma selama ni dah nampak. Sebab tu kita kena doa. Kena doa. Bukan doa sajalah. Semayang, baca Quran, zikir semualah. Sebab penyelesaian tu mesti ada. InsyaAllah ada. Kan? Banyak lagi cara penyelesaian lebih baik kat sana. Dan satu lagi, bila kita dah buang rokok, kan, kita dah buang, kita boleh fokus, atau kita akan start mikir macam mana kan. Kita boleh fokus, macam mana aku nak selesai masalah giang aku ni. Atau di jalan kan. Macam kita rawat sakit juga kan, macam mana ni dolek. Masuk deri dolek, urat kecil, buat gini. Ni buat gini, panggil doktor. Macam kita mikir kan. Jadi buang dulu, kita akan ligat mikir kan. Tapi saya bagi contoh kalau orang yang nak berhenti slow di rokok banyak ni, dia nak berhenti slow. Aku nak berhenti slow. Buang rasa. Besok banyak ni. Bila ada lagi benda ni depan, sebenarnya dia mikir juga. Tapi sebab ada lagi benda ni depan, ni yang mudah kita giang ada lagi. Jadi satu, kita tak boleh fokus cari penyelesaian. Satu lagi, mudahan ni sesuatu bila tinggal 2-3 batang tak boleh lepas-lepas sebab giang dia ada. Biar ni yang senang. Jadi dia tak akan fokus pada penyelesaian yang lain. Sebab tu molek berhenti mengejuk sebenarnya. Berhenti mengejuk ni, berhenti mengejuk. Ada apa-apa giang apa, kita cari penyelesaian lain. Sebab banyak lagi penyelesaian lain. Dan juga bila kita dah bebas tu, banyak lagi benda kita boleh buat, nikmat yang lain. Tadi kita mati-mati banyak sibuk lah rokok ni. Dalam dunia gelap ni, duduk gitu kan, beli rokok, lepas tu kena buang, macam-macam kan, banyak masalah, sakit. Jadi bila kita dah tinggal tu, banyak lagi benda lain kita boleh buat. Kita boleh buat kerja lain kan, boleh jaga anak, boleh beli belah dengan keluarga, boleh pergi sejik. Yang tadi susah ni sejik sibuk kan. Banyak lagi benda-benda lain kita boleh ceburi kan. Jadi bila kita dah sibuk kata ada kenu, makin lupalah kita dengan pokok ni
Okey. Selamat berpuasa Okey, habis. Lelah. Ada soalan tak akhir? Lepas ni pun boleh tanya lagi. Lepas ni ada kuis kot. Last sekali lah. Kena tunggu sampai lah ada kuis dalam 10 ke 11 gitulah. Nak bagi hadiah sikit. Ada lah. Kalau dia ambil sekali dia tu ya kena mufti ya. Aku mana reti aku dah betul. Mati sebab ni. Mati sebab isau rokok. Macam ni lah. Kalau orang tanya, dia dah semayang, lepas tu mati lah. Kalau nak kira, masuk neraka lah. Kan? Mati sebab dah semayang lah. Mati. Dia dah semayang, lepas tu mati lah. Kalau nak kira biasa-biasa lah, macam cara umum, masuk neraka lah kan. Lepas tu semayang ni yang agama kan. Macam dia buat banyak benda lain yang baik pun tak kira kot. Sebab jadi kalau ikut teorinya masuk neraka lah. Tapi kalau isau rokok ni kan, itu pendapat saya ni, bukan mufti ni, bukan ustaz. Dia memang ada maksiat sikit lah dia buat kan. Tapi mungkin dia ada banyak lagi pahala lain. Dia banyak lagi pahala lain. Kan kita kena timbang mizan dekat akhirat. Tengok yang tu, lepas tu atas redha Allah Ta'ala. Nak ada peluang ada bayar jawab lah. Sekarang bila cakap ada peluang kan, boleh beritahu kau pula. Kita tosok bagi peluang lah ke benda-benda game ni kalau kira kalau dia peluang ni, orang pergi Mekah tu sekali semayang 100,000 ganda daripada semayang dekat Terengganu ni. Macam mana banyak lah pahala. Kau pergi semayang, puasa, buat benda-benda sunat, banyak lah 100,000 kan. Kalau isau kau sebatang, jejah macam ada jejah lah. 100,000 dah buat dosa sikit je isau okok, kena gasak kot. Tapi dah berani tau. Silap-silap 100,000 tu dah stop semayang kita. Dah stop. Ada silap mana-mana ke, ataupun niat dah betul. Jadi dari segi tasawufnya Tuhan tu terima. Mana tahu. Jadi tak berani juga buat dosa-dosa kecil yang lain. Kan, kosong lah buat dosa. Terutama dosa dengan orang lah. Isau rokok ni banyak dosa dengan orang. Buang merata, atak kan, pergi merata. Susah nak minta maaf. Orang tu lari je, pergi ke lain, nak minta maaf ke mana. Tak tahu lah betul ke tak jawapan tu. Tak ada sangat. Tu tak boleh. Baru ni saya pergi masjid kat Kuala Nerul. Jadi lepas main maghrib tu saya keluar awal sebab nak derah lah. Jadi orang tengah zikir lagi lah dalam masjid, tengok speaker lah. Lepas tu ada pakcik ni seorang duduk atas kursi tau. Jadi dia pun nak isau rokok lah kat halaman masjid atas kursi lah. Tiba-tiba dengar speaker orang baca doa lah. Supaya baca doa. Sebelum isau rokok macam tak logi lah. Macam apa ni yang sebelum isau rokok baca doa. Jadi boleh macam bismillah kita okok. Macam dosa. Jadi dia akan, bila kita isau rokok, dia akan jadi otak pun fikir dah betul. Jadi tak rasional. Kita kemungkinan kata jerumus buat dosa-dosa lain. Macam ni lah. Tak tahu benda tu mempermainkan ke. Tak boleh kan. Sebelum doa, sebelum isau rokok. Jadi macam mungkin dia dah teringat ke apa. Jadi banyak lah kayak gini, nak buang mana rokok, buang kotak mana. Jadi banyak dosa-dosa yang kena ke orang. Jadi tak usah terlibat lah macam orang minum arak kan. Minum arak pada minum seorang-seorang masuk bilik, besok okey lah. Tapi biasa orang minum arak, mula nak balik naik kereta, lepas tu langgar orang. Mati anak orang, macam mana. Jadi tak usah terlibat terus dengan benda-benda ni. Dosa kecil ke dosa besar tak usah terlibat. Kayak takut pahala kita pun tak semacam mana kok. Pahala sikit je. Okey lah. Setakat tu je lah InsyaAllah boleh tanya lagi lepas ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.